Facundo Garces masih selamat. Pemain warisan Harimau Melaya, Facundo Garces terus menerima kepercayaan penuh dari klubnya, Deportivo Alavés, meskipun isu pemalsuan dokumen yang membabitkan dirinya masih belum selesai. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sebelum ini telah menolak rayuan berhubung kes tersebut, namun klub Spanyol itu memilih untuk mengekalkan sokongan terhadap pemain berusia 25 tahun itu. Presiden Deportivo Alavés, Alfonso Fernández de Troconis, ketika ditemu bual oleh portal sukan Football Fantasy, menjelaskan bahawa pihak kelab tidak bercadang untuk mengambil tindakan disiplin terhadap Garces selagi tiada keputusan muktamad daripada pihak yang berkuasa antarabangsa. Beliau menegaskan bahawa kes tersebut bukanlah sesuatu yang boleh dikawal oleh kelab kerana ia melibatkan urusan peribadi pemain berkenaan. Ia merupakan isu di luar kawalan kelab dan kami melihatnya sebagai urusan peribadinya. Namun tentu ia memberi kesan kepada kami kerana kami tidak dapat menggunakan khidmatnya di atas padang, katanya. Alfonso menambah pemahaman situasi ini masih dalam proses regulasi dan menunda akan menunggu hasil rayuan terakhir sebelum mengambil sebarang keputusan. Presiden itu juga menyatakan bahawa Deportivo Alavés menghormati hak Garces untuk mempertahankan dirinya. Isu ini masih berjalan dan membuat masa ini tiada apa yang berubah bagi kami. Selagi belum ada keputusan muktamad, dia masih mempunyai hak untuk membuat rayuan. Kami mempercayai pemain tersebut dan akan terus menunggu keputusan akhir, katanya lagi. Kes yang melibatkan Garces bukanlah satu-satunya dalam dunia bola sepak ketiga ini. 6 lagi pemain ikut disebut dalam laporan Football Fantasy sebagai terpalit dalam isu yang sama. Mereka antara lain Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, John Irazabal, Joao Figueiredo dan Imanol Machuca. Semua mereka melakukan tindakan yang sama dengan FIFA berhubungan dengan dakwaan pemalsuan dokumen. Sebelum ini, FIFA telah menolak rayuan dari Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, untuk menyampaikan hukuman yang dikenakan terhadap kumpulan pemain berkenaan. Keputusan itu mengekalkan penggantungan selama 12 bulan serta denda sebanyak CHF 2,000 atau bersamaan RM10,374 kepada setiap permainan terbabit. FAM sendiri juga mengenakan denda besar sebanyak CHF 350,000 atau kira-kira RM1.8 juta ringgit. Dalam kenyataannya, FAM memaklumkan bahawa mereka akan mengajukan alasan tertulis daripada FIFA menghubungkan keputusan tersebut untuk membolehkan mereka meneliti langkah selanjutnya. Badan induk itu juga tidak menolak kemungkinan untuk membawa kes ini ke Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, sebagai langkah rayuan akhir. Kes ini menjadi perhatian dunia sepak bola selepas media antarabangsa melaporkan bahawa Gabriel Palmero merupakan antara pemain pertama yang menerima kesan langsung daripada keputusan FIFA. Kontraknya bersama klub Divisi 3 Spanyol, CD Tenerife, dilaporkan telah ditamatkan susulan hukuman penggantungan tersebut. Insiden ini turut menimbulkan persoalan mengenai masa depan pemain-pemain lain yang masih terlibat dalam siasatan. Bagi Garces, sokongan daripada klub Alavés dilihat mampu memberi kelegaan buat dirinya. Walaupun tidak dapat beraksi untuk masa ini, keyakinan yang diberikan oleh pengurus klub menunjukkan betapa pentingnya peranannya dalam skuad tersebut. Deportivo Alavés memilih untuk menunggu keputusan muktamad dan tidak berburu-buru membuat tindakan yang dapat menjejaskan hubungan mereka dengan pemain pertahanan itu. Pemalsuan dokumen ini dijangka akan terus menjadi tumpuan komuniti sepak bola antarabangsa kerana melibatkan isu integriti dan profesionalisme pemain. Dalam masa yang sama, FAM dijangka akan terus memperjuangkan semua pemain yang terlibat agar mereka mendapat ruang pembelaan sewajarnya di peringkat tertinggi sukan bola sepak dunia.